Jumpa dengan Tun Mahathir. Cakap, oh, okeylah, dah lama tak dapat jumpa dengan Tun kan. So, saya pergilah jumpa dengan Tun tadi dalam pukul 11 suku lah saya jumpa dengan Tun. Alhamdulillah lah, Tun makin sihat, makin kuat lah. Makin kuat, nampak dia punya tu lah kan. Cuma, Tun masih lagi kursi roda lah. Dia pakai kursi roda. Boleh berdiri, Tun dah boleh berdiri. Masih pakai kursi roda dan dia nafas pun dah makin laju dah. So, borak tu, dah lama, sudah lama kan. Jumpa Tun ni ibarat macam booster lah guys. Dapat booster, energy, semangat kan. So, bagi Tun dekat Tun lah. Kata, Tun, ramai sokong dan ramai nak dengar apa yang Tun sampaikan. Tun kena keluarkan artikel lah, posting. Jangan berhenti. Lepas tu dia tunjuk, saya tengah buat lah ni. Dia tengah buat. Saya tengah buat lah ni. Posting ni dia tengah buat. Jadi hari ni, Tun keluarkan posting dia. Malam tadi Tun keluarkan posting dia. Saya nak bacakan semua. Saya tahu ada yang dah baca, tapi saya nak bacakan juga lah. Dalam bahasa Inggeris, Tun keluarkan. Feel of fear. Sebab ni ada kena-mengena dengan apa yang saya sampaikan tadi. 1. Terdapat rasa takut di negara ini. Nampak tak? Rasa takut tak sekarang ni? Ramai yang rasa takut. Sebab tu tak berani nak melawan. Ya, apa yang tu cakap ni? Tengok This is Tun Mahathir. 2. Orang ramai merasakan sesuatu mungkin berlaku kepada mereka. Individu mungkin hilang. Individu mungkin ditemui mati. Individu mungkin diculik. Apa yang berlaku pada Syurota? Apa yang berlaku pada Pamela Ling? Apa yang berlaku kepada yang mati terjerut tu? Apa yang berlaku pada saya? Dan boleh berlaku kepada siapa saja. 3. Mereka tidak merasakan perlindungan undang-undang. Malah undang-undang adalah satu ancaman. Ia mungkin digunakan untuk mewajarkan salah laku. Yang berlaku pada Yusuf Rota. Dia menang mahkamah, dibebaskan, dilepaskan tanpa membela diri. 6 hari lepas tu, buat report suruh tangkap dia lagi. Sekarang dapatkan suaka hak perlindungan asasi di UK. This is Tun Mahathir. Orang berumur 101 tahun yang melihat segala-galanya di tanah Melayu. Daripada sebelum mereka sampai sekarang. 4. Ia mungkin disalahgunakan. Perbuatan yang salah mungkin dibenarkan. Dan yang betul mengikut undang-undang yang sama. Mungkin dikenakan hukuman. Perbuatan jenayah yang jelas diampunkan. Depan mata. Zaid Hamidi, DNAA. Depan mata. Ada kes-kes lain lagi. 5. Jenayah serius. Yang jelas dilakukan tidak disiasat. Tetapi apabila tiada jenayah dilakukan, siasatan dihentikan atas arahan. Clear kan? Sebab tu dalam kes, kita tengok kan, Farhash Wafas Awado, Azam Belin, tak ada kes. Depan mata kita semua. Bohong kalau tak nampak. 6. Malah, negara ini nampaknya tidak lagi berada di bawah kedaulatan undang-undang. 7. Ia menakutkan. Dr. Mahathir bin Mohamad, 15 Jun 2026. Guys, setelah berapa lama Tun tak buat artikel, hari ni Tun buat artikel. Jadi seada tadi Tun. Saya cerita jugalah. Social media yang disekat. Masalah-masalah yang ni lah. Tun dah tahu dah pasal Jamer apa semua tu. Dan saya cakap dekat Tun lah. Perjuangan yang belum selesai. Mana saya tak takut lah. Perjuangan yang belum selesai tu. Saya tim Wala Bot tak takut tu. Tapi ramai tak faham. Kenapa Tun cakap ramai tak faham? Sebab saya bagi tahu dekat Tun. Orang Melayu dia tak faham kita berperang dengan siapa. Ramai daripada kita tak faham peperangan ini berperang dengan siapa. Sebab
Tuan cakap ramai tak faham. Pertamanya sebab pemimpin. Pemimpin berebut kuasa, berebut jawatan. Tak memikirkan masalah negara, memikirkan masalah orang Melayu yang sebenar. Yang tanah ni orang nak ambil. Orang dah ambil dah. Pemimpin parti. Pemimpin politik. Keduanya, ramai tak faham di kalangan rakyat. Yang tak faham kita ni sedang apa sebenarnya. Sebab Tun bagi tahu, ramai di kalangan rakyat, orang Melayu, dia fikir, oh sebab ada raja-raja, jangan bimbang. Tetapi mereka tak belajar daripada sejarah. Apabila kita dijajah oleh Portugis, Belanda, British, Jepun, raja-raja ada. Pembesar-pembesar ada. Orang kaya ada. Tetapi, negara telah dijajah. Ini masalah bagi orang Melayu hari ini. Yang mana dia merasa selesa, dia rasa, takkan kerajaan ni nak tombang, takkan kerajaan Melayu hilang. Dia tak belajar daripada sejarah. Dia tak nak ambil tahu sejarah. Kalau dia tahu pun negara dijajah, dia tak faham penjajahan macam mana yang dimaksudkan. Walaupun contoh depan mata Singapura tu dah berlaku, dia masih tak nampak, tak faham. Sebab apa? Generasi hari ni banyak sibuk dengan benda lain, dan kalau ada pun dia faham, dia salah pilih. Contoh macam non kunyit lah. Dia kata, ni pun Melayu juga. Apa masalahnya? Dia nampak yang non kunyit ni Melayu. Dia tak nampak yang non kunyit ni barua kepada siapa. Sebab apa? Sebab kita ni tak nak ambil tahu sejarah bangsa kita. Beratus tahun dijajah. Mereka menguasai negara ni. So sekarang ni, itulah juga yang mereka nak buat. Bukan mereka jajah tanah Melayu ni. Kalau anda kata mereka berjaya, na'udzubillah. Bukanlah mereka jajah negara ni. Besok, raja-raja tak ada ke apa. Semua tu ada, tetapi menjajah kuasa ni. Macam IMF jajah lah. Dia ambil ekonomi kita, dia ambil telaga minyak kita, dia cukai, semua ni. Itulah penjajahan. Takkanlah kita lupa dengan sejarah. Saya dengar tu cakap tu. Sebab Tun Mahathir, dia hidup waktu zaman British, zaman Jepun, zaman British balik. Sebelum kemerdekaan, merdeka. Sampai hari ni, 101 tahun. Dia melihat, dia saksi, dia ada. Dan dia berjuang. So tadi tu macam, lah. Saya cakap, perjuangan belum selesai tu. Saya akan terus berjuang. Saya akan berjuang. Jadi, mesej tu jelas, senang. Saya ingat waktu perjanjian Pangkor kan, 20 Januari 2024. Seorang sampaikan kepada 10 orang. 10 orang lagi sampaikanlah kepada 10 orang. Kita memang tak mampu kan, kalau semua orang, betul, kita tak mampu. Tapi kalau kita semua ada effort, macam malam ni ada 3,300 kat YouTube, ada 1,000 dekat Facebook. Kalau kita semua ada effort untuk sampaikan benda ni, insya-Allah berjaya lah. Dan paling penting, kali keluarga kita, saudara mara kita, kawan-kawan, circle kita dulu ni. Ini yang paling penting untuk kita sampaikan dulu pada mereka, supaya mereka faham. Sebab misi ni nak selamatkan negara. Apatah lagi kalau kita ni, mak bapak yang ada anak-anak ni besok ni, yang mengundi apa semua ni, lagilah peranan kita tu besar nak sampaikan kepada mereka. Ini soal nak menyelamatkan negara tau. Tuan tak cakap lah pasal New World Order. Tapi macam saya cakap lah. Sebelum saya potong rambut dengan Tun, kan saya pergi jumpa Tun, pergi 4 orang. Untuk cerita pasal tanah Melayu yang hilang. Ini 2022 lah. 2022. Bulan Oktober 2022. Sebelum pilihan raya. Jumpa 4 orang dengan Tun. Cerita pasal Melayu, tanah Melayu hilang. Lepas Tun berhenti je, seterus masuk pasal New World Order. Tun, bukankah ni semua sebab New World Order? Bukankah kita ni lawan dengan New World Order? Bukankah saya cerita satu. Tun diam, Tun tak cakap apa pun. But, Tun tahu. Saya tahu. Dan hari ni, ramai orang tahu. Dia nampak.
Bukan dia tak nampak, dia nampak, dia boleh berfikir, cuma tak tahu nak pergi mana. Sebab kita bukan lawan non-kunyit semata-mata. Tapi siapa di belakang dia? Non-kunyit kita tahu, dia ni sastra, bodoh, banduan, keluar masuk penjara. PKR ni pula. So, siapa funding PKR? Siapa funding parti PKR? Siapa yang ngajar dia ni? Mestilah ada satu pihak yang ngajar dia. Kerana apa? Dah kena pegang. Sebab apa? Ada barang-barang. Buat salah banyak. Cerek sana, cerek sini. Inilah dia. Dia nak apa? Selat Melaka. Terang-terang dah keluar berita pasal Selat Melaka. Dia nak apa? REE. Semua depan mata kita. Dia jual Malaysia Airport Berhad. Strategik. Malaysia Airport Berhad. Jual kepada BlackRock. Semua tu depan mata kita. Tapi kita tak nak berfikir. Inilah perjuangan kita ni. Lawan dengan puak-puak ni. Tapi kita ada tugas kita kat sini ni. Tanah Melayu ni. Sebab tu saya ikut Tuan Mahdi. Dia tu kata ramai tak faham. Memang bukan senang nak faham orang pasal New World Order ni. Bukan senang. Complicated. Kalau dulu kalau cakap kau ni konspirasi, kau ni apa semua. Ada mengajak lah. Kau ni baru tahu. Yes. Baru tahu atau lama tahu pun tak berguna kalau kau sokong orang yang salah. Ada orang yang dah lama tahu New World Order gini. Tapi dia sokong non-kunyit. Bodoh lah. Tak bodoh katanya orang. Engkau tahu New World Order ni menguasai dunia, bla 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 bla. Lepas tu, sokong Anwar Ibrahim. Apakah bodoh tu? Tak bangang ke tu? Siapa New World Order ni? Zionis lah. Kenapa? Dia nak sambut kedatangan Dajjal. Takkanlah kita tak nampak. So, mesej tu lagi ni, bukan dia nak bagi tahu kita ni takut ataupun kita ni kena berhenti berjuang. Tu ni bagi cabaran kepada kita kena terus berjuang. Sebab ni tanggungjawab kita guys. Tanggungjawab korang, tanggungjawab kita semua. Berjuang dalam nak menyelamatkan tanah air ni. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan Skambila lagi. Do or die. Dan peperangan hari ni bukanlah kita nak pergi peperangan senjata macam orang Palestin. Sosial media. Kuasai sosial media. Buatlah apa yang kita mampu. Baik, yang paling penting adalah dakwah. Sampaikan kebenaran bagi tahu ke adik-beradik kita, anak-beranak kita, saudara mara, kawan-kawan. Ini yang paling penting ni, circle kita ni. Kalau semua orang main peranan tu, berjayalah kita. Berjaya. InsyaAllah kan, insyaAllah.